kita nak sebut sikit pasal 2-3 hari minggu lepas lah saya ingat lah, tersebar satu video yang berkenaan Tun Mahathir ada sebut lah berkenaan dengan Tan Sri Muhyiddin, dan Tan Sri Muhyiddin nafikan benda tu dan macam-macam. Tan Sri Muhyiddin sakau duit. Sakau duit parti. Tapi Muhyiddin kata dia nafi, tapi Mahathir sebut tu memang jelas lah. Tapi ada pula lepas tu dia kata maksud Tun Mahathir tu bukan begitu. Dia kata kenyataan Tun Mahathir tu dipotong. Tapi nampaknya ada juga satu pandangan lain. Dia kata elok Tun Mahathir dengan Muhyiddin ni bertemu empat mata, selesaikan masalah. Datuk punya pandangan macam mana selesai masalah? Sebab di bawah ni orang masih bercakap tu. Saya rasa lebih penting kita tanya soalan ini. Apa pasal Dr. Mahathir buat tu? Sebut benda tu. Apa pasal dia sebut benda tu? Sedangkan kawan Dr. Mahathir takkanlah tanpa sebab yang besar, yang kukuh, takkanlah dia buat tuduhan yang begitu serius lah. Dia kata serius lah. Jadi saya percaya ada sebab. Saya punya pemikiran ialah mungkin Mahathir dah tak ada cara lain lagi dah untuk Muhyiddin undur diri. So seolah-olah pressure lah. Muhyiddin, you better step down lah, bagi orang lain. Tu saya punya first reaksi. Sama ada cara Dr. Mahathir mendedahkan perkara ini berkesan atau tidak, saya tak tahu. Itu nombor 2 lah. Tapi saya rasa itu tujuan dia. Dia nak suruh orang Melayu ni dekat pilihan raya ada seorang pemimpin yang boleh semua orang sekurang-kurangnya berusaha untuk menjatuhkan UMNO. Itu mustahil. Selagi UMNO hidup, DAP kekal. Seperti kita katalah, kalau kita nak kalahkan Israel, kita kena kalahkan Donald Trump, misalnya. Itulah. Jadi saya rasa tujuan Dr. Mahathir begitu, tapi saya pun tak tahu. Tapi yang pelik orang yang mencadangkan marilah kita jumpa empat mata ni, orang yang mencadangkan itu ni orang Muhyiddin. Maknanya mungkin ada asas jugalah apa yang Mahathir cakap. Saya tak tahulah. Tapi Muhyiddin daripada reaksi dia dengan apa yang Tun Mahathir sebut tu, dia macam dia tak nak bunuh tu. Yalah, memang dia tak nak bunuh Muhyiddin. So macam mana ni? Jadi saya rasa lepas ni, saya rasa itu saya pun tak tahu lah. Tapi saya rasa inilah usaha terakhir Mahathir lah untuk memberi ruang kepada orang lain. Saya rasa. Tapi sama ada berjaya tidak tu wallahualam lah. Belum tahu lagi lah. Belum tahu. Tapi kalau keadaan begini tak diselesaikan, saya rasa susah lah. Dia tak baik lah. Dia tak baik lah untuk blok pembangkang ni. Sebab nampak macam dia sama dia berbalah. Tapi saya tak tahu sama ada perbincangan saya penyelesaian ni, saya pun tak tahu. Tapi saya rasa tidak lah. Cuma harapan kita sebelum PRU akan datang ataupun awal tahun depan, benda ni elok-eloknya selesai lah. Harapan saya sebelum PRU akan datang, Najib selesai lah. Semua orang marah saya lah. Sebab saya sokong Najib kuat dia. Tapi Najib, saya masih ingat gitu. Masa saya nak tolong Najib nak dapat penangguhan 2 bulan, cakap macam-macam orang tuduh saya. Malah kawan saya yang baik macam apa, nama dia tu apa, daripada PAS dulu, Timbalan Menteri daripada PAS. Dia daripada PAS ke Amanah, lepas tu dia masuk Amanah. Siapa? Maidin apa? Hanifah Maidin. Saya kecewa, saya baca Hanifah Maidin. Mana? Masa tu dia keluar paper. Dia kata apa yang menyebabkan Zaid buat kerja macam ni. Dia ingat saya
cuba nak lambatkan kes tu lah. Sebenarnya saya tidak. Saya nak cuba beritahu mahkamah, Najib perlu peguam baru, cara baru, pendekatan baru. Itu suatu hak yang pada saya fundamental. Hak orang yang tapi tertuduh. Hanifah Maidin dia kata ini duit lah ni semua ni, tuduh saya. Astagfirullah, kata ini seorang peguam patut dia tahu benar ni, dia peguam juga hak kan. Lagipun kecuali dia ada bukti saya terima duit banyak dari Najib, beritahulah berapa juta saya dapat. Tidak boleh lah saya bayar rumah ni. Ini bulan-bulan bank telefon aku. Jadi orang macam Hanifah Maidin, dia seorang peguam, dia boleh tuduh orang macam saya ni buat benda macam tu. This is a problem with Malay leaders, you know. Sentimen ketika itu dia mengatasi. Jadi balik kepada ni lah, saya balik kepada Najib lah, minta maaf Adil lah. Saya rasa dia boleh selamatkan kita. Tapi dia masuk jail tak tahulah, tapi manalah tahu kan. Najib faham isu negara, Najib orang Melayu, jiwa kuat, tahu mengurus negara. Pada saya itu cukup lah. Dia ada kelemahan tu, semua orang ada kelemahan. Siapa yang tak ada kelemahan kan. Itulah sebabnya saya haraplah sebelum PRU ni sesuatu akan berlaku, mungkin Datuk Najib boleh, kalau tak boleh keluar pun boleh menguatkan jentera baru. Tapi saya harap Datuk Najib janganlah percaya sangat kawan-kawan dia dalam UMNO tu. Dah lama sangat dia percaya. Carilah orang lain yang boleh menguatkan Melayu kita dalam keadaan yang tenat sekarang. Jadi sebab itu saya harap itulah harapan saya. Walaupun orang kata dia dalam jail, macam mana dia nak buat, betul lah. Tapi lepas ni orang kata dia masuk jail lagi. Orang MDB kes 26 hari bulan ni, addendum 22 hari bulan ni. Mungkin buang kes juga kan. Jadi possible lah. Lepas tu dia bankrupt pula kan. Jadi orang hentam Najib ni berkuat sangat lah. Tapi saya rasa mungkin ada masanya, ada ruang, peluang dia kembali. Kadang-kadang dalam kehidupan itu bila kena tekan manusia plan, tapi ada kuasa Tuhan kadang-kadang. Itu yang kadang-kadang keajaiban tu yang muncul di saat itu, yang kita tak boleh nafikan perkara itu. Itulah. Jadi sebab itu bila kita memperjuangkan sesuatu itu, kita jangan takut lah. Kita di politik negara kita memerlukan pengorbanan besar. Dan saya rasa mungkin satu kesedaran akan timbul. Tak tahulah dari mana, bila, tapi harap-harapnya begitu. Tapi saya rasa saya setuju dengan itu. Berdasarkan apa yang semalam merombakan itu, maknanya kesedaran itu sepatutnya sudah bermula sekarang sepatutnya. Kalau tidak kita hanyut kita khayal lah. Melayu ni khayal nombor satu. Kita suka berkhayal.